Ada. Ini bukan ulau. Di belakang tu sampah banyak. Boleh buka itu pintu. Buka itu pintu. Tapi dia. Pintu mana? Oh. Besar kecil pula. Kecil. Kalau yang masuk pakai kasut nanti? Ha? Masuk pakai kasut. Masuk kasut lah. Ya. Itu ular bahaya lah. Oh. Boleh? Kat mana? Masuk itu belakang. Hello. Boleh tunjukkan nanti? Itu sampah tu. Nanti ayah buka ayah. Mana? Sana sampah sana. Sampah mana? Sampah belakang. Oh, belakang sampah sini. Ada. Tadi last kat mana kat sini ya? Nanti. Last kat mana kat sini? Tadi anak tengok punya. Nani. Yo. Belakang. Dia. Sana belakang. Nah ini pintu buka. Ada. Bang Mami ya. Ini bukan ulau. Ini apa? Ini cicak. Oh, cicak. Cicak besar. Besar. Itu cicak lah. Boleh buka dah ni? Boleh buka. Cicak. Kalau ada kunci ya? Ini. Kasih keluar. Mana? Boleh buka tak ni? Ini. Boleh buka. Bukan ular. Ini. Ha? Sekejap. Dia rasa. Ni ya, Bukan ular lah. Sudah lari lah. Dia pada takut. Oh, dia sudah lari dah. Itu bukan cicak. Cicak besar. Aduh. Dia tak ada, nanti sudah lari. Tapi bukan ular lah. Itu apa? Itu cicak. Besar sangat. Cicak kecil. Tadi cicak. Dia bukan ular. Cicak. Kaki lebih dia cakap ini macam itu banyak. Ya. Cicak. Orang panggil cicak. Cicak kokek. Ada cicak besar. Ada cicak. Tadi kat mana? Nampak kat mana? Dekat pintu ni kan? Sampah belakang. Kat sini. Betul? Itu cicak. Cicak. Cicak dia. Bukan ular. Mungkin you nampak ekor. Ekor. Ekor dia tu. Bukan ular. Bukan ular. Cicak. Tapi dia dah lagi dah. Ambil kebal dulu. Ada gambar ke tadi? Ada gambar dia? Tak ada kan? Aduh, hilang. Sai tak pangkat. Ular tu lah hilang. Muka ular cicak. Okay, nanti. Ni.
Dia sudah lari keluar. Saya ke. Itu cicak. Oh. Okay nanti. Okey, thank you. Itu satu kaki. Tadi punya pun besar. Ha? Tadi punya besar. Besar sini lah. Itu panggil cicak kokek. Cicak kokek. Ha. Cicak biasa dia kecil. Ni dia besar sikit. Okey, sini. Okay? Okay.